Para hadirin sekalian, mengapa rakyat Malaysia boleh menyanyikan lagu ini? Disember 2023, di sebuah dewan kuliah di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, seorang ahli etnomusikologi Israel Amerika tiba-tiba pucat wajahnya ketika mendengar persembahan pelajar. Apa yang membuat profesor ini, yang telah mengkaji muzik dunia selama lebih 30 tahun, terkejut dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pelajar sekolah rendah Malaysia? Ini adalah kisah ajaib yang berlaku apabila muzik melangkaui sempadan. Watak utama kisah ini ialah Profesor Dr. David Cohen, seorang Israel Amerika yang kini menjadi profesor pelawat di USM, mengajar etnomusikologi. Beliau telah menjalankan kajian lapangan muzik di lebih 50 negara di seluruh dunia dan merupakan pakar bertaraf dunia dalam bidang bagaimana muzik melangkaui sempadan dan berubah. Saya menghabiskan 30 tahun mengkaji bagaimana muzik menembusi halangan budaya dan merebak, tetapi apa yang berlaku pada hari itu benar-benar mengubah semua percubaan saya. 15 Disember 2023 adalah hari pembentangan hasil kajian projek tahun akhir. Para pelajar membentangkan hasil kajian mereka selama setahun. Topik kajian saya ialah evolusi lagu-lagu asing yang diperkenalkan ke sekolah rendah Malaysia selepas kemerdekaan. Yang menarik ialah, terdapat 2 lagu yang masih dinyanyikan di banyak sekolah rendah hingga kini, kata seorang pelajar bernama Lim Sin Yi. Sejujurnya, pada mulanya, saya tidak begitu mengambil berat, imbas Profesor David, kerana saya menganggap saya mempunyai pemahaman yang cukup tentang pendidikan muzik Malaysia. Lagu pertama ialah Maim-Maim atau dikenali sebagai tarian unggun api yang biasa didengar di majlis unggun api atau perkhemahan pengakap. Sila tonton video sebenar dari sebuah sekolah rendah ini. Pada saat itu, wajah profesor berubah. Nafas saya terhenti seketika. Melodi dan langkah tarian yang dinyanyikan dan ditarikan oleh kanak-kanak itu, ia benar-benar lagu suci yang saya dengar sejak kecil di tanah air saya. Saya tidak mungkin salah. Tetapi kejutan itu belum berakhir. Lagu kedua ialah Dona Dona. Lagu ini malah dimasukkan dalam buku teks muzik dan sama popular di sekolah. Keterkejutan Profesor David memuncak. Lagu Dona Dona juga? Ini sama sekali bukan kebetulan. Mengapa kanak-kanak Malaysia boleh menyanyikan lagu-lagu Yahudi kami dengan begitu semula jadi? Sin Ye meneruskan pembentangannya. Yang menarik ialah kedua-dua lagu ini diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan Malaysia pada tempoh masa yang sama dan telah dinyanyikan selama lebih 70 tahun. Walau bagaimanapun, tiada kajian terperinci tentang mengapa kedua-dua lagu ini dipilih dan mengapa ia begitu disayangi. Profesor itu tidak dapat duduk diam lagi. Beliau berdiri. Tunggu, Sin Ye. Sejauh mana anda menyelidik tentang lagu asal kedua-dua lagu ini? Pelajar perempuan itu kelihatan keliru. Lagu asal, sumber mengatakan Maim-Maim adalah lagu tarian rakyat Israel dan Dona Dona adalah lagu rakyat Yahudi. Profesor itu berkata dengan nada teruja, Sin Yi, anda secara tidak sengaja telah menemui sesuatu yang sangat penting. Kedua-dua lagu ini bukan sekadar lagu rakyat asing biasa, ia mempunyai makna yang istimewa bagi kami orang Yahudi. Seluruh dewan kuliah mula bising. Profesor itu meneruskan dengan wajah yang tegas. Mulai sekarang, saya akan merungkai misteri ini. Mengapa lagu-lagu ini merentasi lautan dan sampai ke Malaysia? Dan mengapa ia begitu disayangi oleh kanak-kanak Malaysia selama lebih 70 tahun? Saya bersumpah untuk mendedahkan kebenaran. Keesokan harinya, Profesor David di pejabatnya berhadapan dengan timbunan dokumen. Dinding dipenuhi dengan skor muzik dan foto dari seluruh dunia. Beliau termenung sendirian di dalam bilik. Saya telah mengkaji selama 30 tahun. Mengapa saya tidak pernah menyedari perkara ini? Mari kita mulakan dengan sejarah yang paling asas. Profesor itu merenung 2 skor muzik di tangannya. Satu ialah Maim-Maim, yang lain ialah Dona Dona. Komposer Maim-Maim ialah Immanuel Amiran, yang dicipta pada tahun 1942. Beliau membuka komputer dan mula mencari maklumat dengan terperinci. Sangat menarik. Lagu ini lahir 6 tahun sebelum penubuhan negara Israel.
Ia adalah lagu yang menyatakan kegembiraan orang Yahudi dari seluruh dunia apabila mereka menemui air di tanah yang kering semasa gerakan Zionisme. Wajah Profesor dipenuhi kejutan. Maim-maim bermaksud air dalam bahasa Ibrani. Liriknya dipetik secara langsung dari kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Kamu akan menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Ini bukan sekadar lagu rakyat, ia adalah lagu suci dengan makna keagamaan. Profesor itu menemui lebih banyak maklumat. Langkah tarian direka oleh Els Dublin pada tahun 1937 meniru pemandangan penduduk kampung berkumpul selepas menggali telaga air. Ia adalah sejenis tarian hora yang ditarikan mengelilingi sumber air. Di skrin muncul imej tarian hora tradisional Israel. Adakah ini bermakna tarian yang ditarikan oleh kanak-kanak Malaysia di unggun api sebenarnya adalah ritual keagamaan yang menyatakan kegembiraan dan kesyukuran kepada Tuhan di Tanah Baru? Profesor itu menarik nafas panjang. Di Malaysia, walaupun orang menyanyi dalam bahasa Ibrani asal, mungkin sangat sedikit yang memahami makna keagamaannya. Kerana ia sentiasa diperkenalkan sebagai aktiviti kumpulan yang menyeronokkan. Seterusnya, Profesor mula menyiasat Dona Dona. Lagu asal Dona Dona dicipta pada tahun 1938. Ia adalah lagu Yiddish yang dipanggil Dona Dona. Komposernya ialah Sholom Secunda dan liriknya oleh Aaron Zeitlin. Wajah Profesor menjadi serius. Tahun 1938 adalah tempoh penganiayaan terhadap orang Yahudi semakin memuncak. Lagu ini, di permukaannya, adalah tentang seekor anak lembu yang akan dihantar ke pasar. Tetapi di sebaliknya, ia mengandungi makna yang mendalam. Profesor itu terus membaca dokumen. Anak lembu yang dihantar ke pasar itu dibandingkan dengan burung layang-layang yang terbang bebas. Ia melambangkan tragedi bangsa yang tiada pilihan selain tunduk kepada nasib. Yiddish adalah bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi di Eropah. Di skrin dipaparkan foto-foto Eropah pada tahun 1930 Kroma. Ini bermakna ia adalah lagu yang penuh dengan kesedihan, seolah-olah meramalkan tragedi Holocaust yang akan datang. Profesor itu mula memikirkan bagaimana kedua-dua lagu ini diterima di Malaysia. Namun, yang peliknya, di Malaysia, lagu-lagu ini diterima dengan makna yang sama sekali berbeza. Profesor itu menemui bahan dari rancangan pendidikan pada tahun 1965. Dona Dona diperkenalkan di Malaysia sebagai lagu tentang anak lembu yang malang. Kadang-kadang digunakan sebagai bahan pengajaran pendidikan moral, tetapi sama sekali tidak menyebut tentang latar belakang tragedi bangsa. Profesor merenung lebih mendalam. Maim-maim juga sama. Ia diperkenalkan ke Malaysia melalui aktiviti organisasi Kristian seperti YMCA selepas kemerdekaan dan dimasukkan ke dalam kurikulum. Tetapi makna keagamaan dan kebangsaannya tidak disampaikan. Sebaliknya, ia dipopularkan sebagai tarian rakyat untuk mempromosikan persefahaman antarabangsa. Tiba-tiba, wajah Profesor berubah. Tunggu, mungkin ini bukan kebetulan. Mengapa lagu-lagu asing lain yang diperkenalkan pada tempoh masa yang sama kebanyakannya telah dilupakan, tetapi kedua-dua lagu ini terus dinyanyikan selama lebih 70 tahun? Profesor itu mula membina hipotesis baru. Adakah terdapat makna yang lebih mendalam di sebalik pilihan ini? Mengapa lagu-lagu Yahudi dapat berakar umbi dalam masyarakat Malaysia selepas kemerdekaan yang penuh dengan cabaran? Mungkin terdapat tujuan yang lebih penting selain daripada pertukaran muzik semata-mata. Profesor itu bertekad untuk merungkai misteri ini. Saya perlu menyiasat secara terperinci reformasi pendidikan muzik pada masa itu. Siapa, mengapa dan atas tujuan apa mereka memperkenalkan lagu-lagu ini ke Malaysia. Sudah tiba masanya untuk melaporkan hasil penyiasatan kepada pelajar. Sinye dan pelajar lain berkumpul di pejabat Profesor. Peta dunia di dinding ditanda dengan pelbagai pin berwarna menunjukkan laluan penyebaran muzik. Hadirin sekalian, hasil penyiasatan saya sangat mengejutkan, kata Profesor itu memulakan bicara. Apabila muzik melangkaui halangan bahasa dan budaya, ia berubah dan menyesuaikan diri seperti organisma hidup. Sinye bertanya, jadi, perubahan apakah yang berlaku? Ambil Maim-maim sebagai contoh.
Ia dicipta pada tahun 1942 di Israel sebagai lagu pujian untuk bersyukur kepada Tuhan. Menjelang tahun 1950-an, ia menjadi alat untuk mempromosikan persefahaman antarabangsa di Amerika Syarikat. Dan di Malaysia, ia menjadi lagu untuk memupuk semangat berpasukan dalam majlis unggun api atau aktiviti kumpulan. Profesor itu menayangkan 3 adegan di skrin. Tarian keagamaan di Israel, aktiviti kem musim panas di Amerika dan majlis unggun api di sekolah Malaysia. Melodi yang sama, langkah tarian yang sama, tetapi makna yang sama sekali berbeza. Inilah fenomena cultural chameleon music. Seorang pelajar lain mengangkat tangan dan bertanya, "Tetapi mengapa perubahan seperti itu berlaku?" Soalan yang bagus. Profesor itu mengambil satu dokumen kajian psikologi. Ini kerana masyarakat penerima akan mentafsir muzik dalam bentuk yang paling mudah mereka fahami. Profesor itu menganalisis masyarakat Malaysia selepas kemerdekaan. Pada masa itu, di bawah kerangka rukun negara dan pembinaan negara, masyarakat menekankan semangat kerjasama dan perpaduan. Pada masa yang sama, terdapat keinginan untuk berhubung dengan dunia antarabangsa. Bentuk bulatan mayim-mayim sangat sesuai dengan semangat zaman yang mementingkan keharmonian kolektif. Sinyi mengangguk setuju. Ya, saya mendapati bahawa lagu ini memang diperkenalkan sebagai simbol persahabatan dan kerjasama. Tepat sekali. Dona-dona juga sama. Tahun 1960-an adalah tempoh kebangkitan ekonomi di Malaysia. Masyarakat menekankan kerajinan dan harapan, tetapi pada masa yang sama, kerana berada di barisan hadapan Perang Dingin, terdapat kesedaran yang mendalam tentang keamanan. Lagu tentang anak lembu yang malang itu diterima sebagai alat untuk menyatakan simpati kepada golongan yang lemah dan keinginan untuk keamanan. Profesor itu menunjukkan kuncinya. Maksudnya, masyarakat Malaysia tanpa sedar menapis makna keagamaan dan kebangsaan lagu-lagu ini. Hanya mengekstrak bahagian yang sesuai dengan suasana dan nilai masyarakat mereka. Profesor itu menunjukkan maklumat yang lebih menarik kepada pelajar, tetapi ini adalah penemuan saya yang paling mengejutkan. Walaupun maknanya berubah, kesan lagu-lagu ini terhadap masyarakat Malaysia sangat besar. Seorang pelajar menunjukkan ekspresi terkejut. Kesan apa? Profesor itu menunjukkan data tentang aktiviti pertukaran antarabangsa Malaysia sejak tahun 1970-an. Dari tahun 1970-an hingga 2000-an, bantuan kemanusiaan antarabangsa Malaysia dan aktiviti NGO meningkat dengan pesat. Yang lebih menarik, selepas tahun 1980-an iaitu selepas generasi yang membesar dengan menyanyikan mayim-mayim dan dona-dona di sekolah menjadi tulang belakang masyarakat, minat rakyat Malaysia terhadap budaya Yahudi juga meningkat. Mata Sinyi bersinar. Contohnya, sebagai contoh, kejayaan filem Fiddler on the Roof di Malaysia, penyebaran muzik klezmer dan pertukaran budaya yang semakin kerap dengan Israel. Ini mungkin bukan kebetulan. Profesor itu mengemukakan hipotesis pentingnya kepada pelajar, maksudnya menyanyikan lagu-lagu ini secara berterusan selama 70 tahun mungkin secara tidak sedar telah menyemai rasa keakraban dengan budaya Yahudi dalam minda bawah sedar rakyat Malaysia. Benih budaya dengan itu telah disemai melalui muzik. Akhirnya, profesor itu membuat kesimpulan kepada pelajar. Dari penyiasatan saya, jelas sekali ini bukan produk kebetulan. Beliau menunjukkan data situasi antarabangsa tahun 1950-an, penubuhan Israel pada tahun 1948, permulaan Perang Dingin dan perkembangan Malaysia. Semua ini saling berkaitan. Pada masa itu, banyak organisasi Kristian yang membantu Malaysia mempunyai hubungan rapat dengan komuniti Yahudi Amerika. Mereka mungkin mempunyai wawasan untuk membina hubungan antara Malaysia dan komuniti Yahudi melalui muzik. Sinye bertanya dengan terkejut. Maksudnya, ini dirancang? Profesor itu berkata dengan penuh makna, ya, ini mungkin salah satu diplomasi muzik yang paling berjaya dalam sejarah, tetapi yang paling penting di sini adalah keindahan tempat yang dipanggil Malaysia ini. Beliau meneruskan dengan teruja. Malaysia tidak menolak budaya asing.
Sebaliknya, ia menerima dengan hangat. Ia menyayangi muzik semata-mata tanpa mengambil kira latar belakang agama atau politiknya. Ini menunjukkan sifat kelautan dan toleransi budaya yang unik dalam masyarakat Malaysia. Profesor itu melihat ke luar tingkap dan menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada pelajar. Hari ini, di suatu tempat di Malaysia, kanak-kanak masih menyanyikan lagu-lagu ini. Mereka mewarisi harapan bersama manusia, iaitu keamanan dan kewujudan bersama tanpa mereka sedari. Sin Yi tersentuh. Kuasa muzik sungguh hebat. Profesor itu berkata dengan wajah yang penuh keyakinan, "Selepas 30 tahun penyelidikan global, saya mempelajari satu perkara, tiada tempat lain yang memelihara budaya negara lain dengan begitu semula jadi dan ikhlas seperti Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, anda harus berbangga dengannya." Sin Yi berkata, "Memang benar. Malaysia mempunyai kekuatan untuk merangkul perasaan dan doa seseorang secara senyap, melangkaui kata-kata dan alasan. Kekal disayangi selama 70 tahun adalah bukti kehangatan hati dan ketahanan budaya rakyat Malaysia. Jadi, bagaimana dengan anda? Adakah anda juga menyanyikan mayim-mayim atau dona-dona semasa kecil? Mungkin pada masa itulah pintu ke dunia terbuka senyap-senyap di hati anda. Jika kisah ini memberikan anda penemuan atau kejutan baru tentang sesuatu yang lama, kami menjemput anda untuk berkongsi kenangan dan perasaan anda. Sama ada, saya juga menyanyikan lagu ini di sekolah atau saya juga ingin tahu tentang lagu asing tertentu yang lain, setiap komen anda sangat bermakna bagi kami. Sehingga bertemu dalam kisah yang seterusnya.